Influenza, influenza, influenza. Daun jambu batu. Ambil beberapa pucuk jambu batu, daun jambu batu, kemudian jemur dia di bawah teduhan matahari. Kemudian sampai dia kering, dah kering, buat teh dan minum. Minum 3 kali, pagi, tengah hari dan malam. Jadi, siapa yang dah kena. Kalau belum kena, amalkan minum. Sekurang-kurangnya sekali sehari. Banyak membantu. Orang dulu, nenek moyang kita, dah ada influenza. Dah beribu tahun dah ada influenza. Dia bukan baru timbul. Dah lama timbul. Bagaimana nenek moyang kita survive? Ini. Tidak lain dan tidak bukan daun jambu batu. Boleh ambil daun dia kalau tak dapat yang kering dan sebagainya. Ambil daun beberapa helai, rebus dan minum. 2 gelas air jadikan 1 gelas dan minum. Amalkan minum sehari segelas sekurang-kurangnya bagi mengelakkan dan juga menjaga antibody kita dan imun kita supaya dia kuat dan dapat kita elak daripada kena demam influenza. Nenek moyang kita buat yang ni dan mereka survive. Siapa nak buat, buat. Okey, kalau tak boleh, pergi dekat klinik. Ada rawatan yang boleh buat. Wallahi.